Assalamualaikum. Tuan-tuan, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta, akan tetapi jiwa yang sentiasa merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki yang halal kerana di situ adanya ketenangan dan keberkatan. Saya kongsikan satu doa. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak memerlukan sesuatu yang engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan limpahan kurniaanmu sehingga kami tidak mengharapkan sesiapa selainmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan mengamalkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan dan kayakan kita dengan rezeki yang halal lagi berkat. Jangan lupa, jom sama-sama kita amalkan.